Hari ini, kita nak kupas satu cadangan yang agak panas untuk menangani krisis buli yang nampaknya makin menjadi-jadi di sekolah-sekolah kita. Persoalannya, adakah dengan membawa masuk tentera ke asrama sekolah merupakan jawapan yang kita cari? Cuba Azrul ni antara yang paling popular kerana sekali tunjuk gambar dia punya lengan tu semua orang dah takut dah. Satu Malaysia gerun, dia takut kena anak-anak dia kena belasah. Sebab tu saya panggil juga BWP. Siapa yang pernah kena belasah beritahu saya sekarang. Okey, saya nak dengar dulu daripada Azrul. Bila kita masuk ni, tengok budak-budak dengan cikgu-cikgu dia okey. Kita tengok keluaran ni semua okey. Bila kita sampai dekat diorang punya asrama, Allahuakbar. Paling ketara bab kebersihan. Lepas tu semangat setia kawan tak ada. Kalau macam daripada geng perempuan ni, mereka tak ada sangat macam geng lelaki. Masa disiplin lepas tu okey sikit lah macam geng lelaki tu. Nak kata taklah. Pagi-pagi saya akan kejut dia orang 4.30, kadang-kadang 4.50 saya akan kejut lah. Selagi dia orang tak bangun, saya akan jerit. Saya terbangun. Bangun-bangun. Kalau hampa tak boleh bangun, aku corok sama ayam. Corok? Apa? Corok ayam lah. Oh, corok ayam? Saya akan corok. Bangun. Sebab dia orang ni semua faham lah corok. Faham corok ke? Ya, saya tak faham corok. Apa yang pandangan Ilham berkenaan dengan warden-warden? Jadi selepas ketibaan warden-warden tentera ni, saya nampak banyak perubahan, sangat banyak perubahan dari segi kekemasan asrama. Ibu dengan Umi memang tegas untuk belajar perempuan lah. Oh, Umi Nazira panggil Umi. Ni Umi ibu. Itu Umi ni ibu. Yang mana daddy? Tahniahlah kepada warden-warden yang menjadi kumpulan perintis ni. Teruskan buat yang terbaik, didik mereka seperti anak-anak sendiri. Marah mereka dengan penuh kasih sayang. Cuba tengok nombor ni. 7,681. Itulah jumlah kes buli yang dilaporkan di sekolah-sekolah Malaysia untuk tahun 2024 sahaja. Angka yang besar ni bukan sekadar statistik tau. Ia sebenarnya mewakili satu krisis nasional yang memaksa kita untuk tanya satu soalan yang sukar. Adakah pendekatan kita selama ni dah tak berkesan? Dan bila dah dalam keadaan terdesak macam ni, sebuah agensi pendidikan di Malaysia telah mencadangkan satu pendekatan yang terus terang datang dari sumber yang tak kita sangka-sangka, Berik Tentera. Okey, pertama sekali, jom kita fahamkan dulu betapa seriusnya masalah ni sampai ada yang terfikir untuk mengambil langkah yang begitu drastik. Angka 7,681 kes tu pun dah cukup membimbangkan kan? Tapi sebenarnya, ia adalah peningkatan sebanyak 17% berbanding tahun sebelumnya. Yang lagi mengejutkan, satu kajian mendapati hampir 80% pelajar kita pernah terlibat sama ada sebagai pembuli, mangsa atau kedua-duanya sekali. Ini dah bukan lagi cerita pasal insiden terpencil. Ini dah jadi macam satu budaya yang menakutkan yang dah pun meragut nyawa. Jadi, sebagai tidak balas, Majlis Amanah Rakyat atau kita kenal sebagai MARA telah melancarkan satu program perintis yang serta-merta mencetuskan perdebatan hangat di seluruh negara. Logik di sebalik idea ni sebenarnya nampak mudah. Guru-guru kita dah sedia terbeban dengan macam-macam tugas. Lepas tu kena jadi warden asrama pula. Jadi, kenapa tidak kita serahkan saja tugas jaga disiplin ni kepada mereka yang memang pakar dalam bidang tu? Kan? Iaitu pesara tentera dan polis untuk pulihkan semula ketenteraman. Dan nampaknya di peringkat orang awam, idea ni dapat sambutan yang agak baik. Ramai yang mula kongsi pengalaman peribadi, cakap yang kehadiran warden bekas tentera ni memang wujudkan rasa hormat dan gerun dan ia terbukti berkesan untuk hapuskan kes buli di asrama mereka dulu. Jadi, bagi mereka yang menyokong, hujah mereka agak pragmatik. Ia bukan sahaja dapat mencegah salah laku, tapi juga dapat melepaskan guru daripada beban tugas warden. Dan sudah tentu, ia dapat tingkatkan keyakinan ibu bapa terhadap keselamatan anak-anak mereka di asrama. Tapi tak semua orang setuju. Ada pihak pengkritik yang bagi amaran. Mereka kata penyelesaian yang nampak mudah ni sebenarnya mungkin ada kesan psikologi yang kita tak nampak dan ia berisiko tinggi untuk para pelajar.
Okey, kat sinilah letaknya kebimbangan utama tu. Kita kena faham beza antara dua gaya disiplin ni. Satu, autoritatif dan satu lagi, authoritarian. Bunyi macam sama kan? Tapi sebenarnya sangat berbeza. Senang cerita, autoritatif ni ada struktur, ada disiplin. Tapi ia datang sekali dengan sokongan dan bimbingan. Manakala authoritarian pula, ia cuma ada struktur dan hukuman. Tegas semata-mata, tanpa sokongan emosi. Dan inilah risikonya. Kajian demi kajian menunjukkan yang disiplin otoritatif, yang ada jiwa tu, boleh kurangkan buli. Sebaliknya, pendekatan authoritarian yang hanya guna hukuman, macam dalam latihan ketenteraan, dalam jangka masa panjang, ia sebenarnya boleh buat masalah tingkah laku tu jadi makin teruk. Dan mungkin hujah paling besar yang menentang dasar ni datang daripada satu ironi yang agak ketara, iaitu masalah buli dalam kalangan anggota tentera itu sendiri. Hakikatnya, institusi tentera sendiri pun sedang bergelut dengan masalah buli dan dera yang serius. Kita semua masih ingat kes tragis arwah Kadet Zulfarhan Osman Zulkarnain di UPNM pada tahun 2017 yang meninggal dunia akibat didera. Jadi persoalannya, macam mana kita nak harapkan mereka selesaikan masalah di sekolah kalau masalah yang sama masih berleluasa di rumah mereka sendiri? Jadi kalau model ketenteraan ni mungkin bukan jawapan terbaik, apa alternatif lain yang terbukti berkesan berdasarkan kajian-kajian selama ini? Bukti penyelidikan tunjukkan yang kita perlu beralih daripada keadilan punitif, yang asyik tanya apa hukuman nak bagi, kepada keadilan pemulihan. Pendekatan pemulihan ni soalannya berbeza. Ia bertanya bagaimana kita boleh baiki kerosakan yang dah berlaku. Fokus dia adalah untuk memulihkan, bukannya menghukum. Proses ni biasanya ada 3 langkah. Pertama, si pembuli tu kena dengar sendiri kesan perbuatan dia pada mangsa. Kedua, dia kena mengaku salah dan ambil tanggungjawab. Dan ketiga, sama-sama cari jalan untuk pulihkan semula hubungan yang dah rosak. Ini mengubah fokus mereka daripada takutkan hukuman kepada memahami kesan perbuatan mereka. Dan pendekatan pemulihan ni akan jadi paling berkesan bila ia dilaksanakan secara menyeluruh. Bukan hanya 1-2 orang yang buat, tapi melibatkan seluruh ekosistem sekolah. Pelajar, guru, pentadbir sampailah ke ibu bapa. Semua kena bekerjasama untuk wujudkan satu budaya anti-buli yang positif. Dan hasilnya memang terbukti. Bila kita kumpul data dari pelbagai kajian, program macam ni secara konsisten berjaya kurangkan kes pelajar yang membuli dan juga yang menjadi mangsa. Kenapa? Sebab ia rawat punca masalah, bukan sekadar simptomnya. Jadi, apakah kesimpulan yang boleh kita ambil, terutamanya untuk Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM, daripada perdebatan ni? Perkara pentingnya ialah, niat MARA tu memang baik. Kita patut ambil semangat kesegeraan dan profesionalisme dari cadangan ni. Tapi, pada masa yang sama, kita kena elakkan pemikiran yang hanya berteraskan hukuman dan ketakutan. Dan paling penting sekali, jangan kita samakan kemahiran disiplin tentera dengan kemahiran kaunseling dan bimbingan yang remaja perlukan. Apa berdasar pun, ia mesti berasaskan bukti, bukan sekadar gerak hati. Sebab pada akhirnya, perubahan yang betul-betul berkekalan tak akan datang dari tindakan yang hanya menekan simptom. Ia mesti datang dari usaha untuk menyuburkan akar umbi, iaitu dengan membina budaya sekolah yang sihat melalui sokongan kesihatan mental, latihan yang betul dan pendekatan pemulihan yang menyeluruh. Dan akhirnya, perdebatan ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Adakah kita mahu sekolah kita melahirkan pelajar yang hanya tahu ikut arahan atau kita nak membentuk insan yang mampu memimpin dengan peribadi yang baik dan penuh rasa empati?